Hai semua, saya Dr. Lohani, seorang pakar kanak-kanak dari Hospital Pantai Batu Pahat. Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda semua mengenai jangkitan kuman virus RSV atau nama penyunya Respiratory Syncytial Virus. RSV adalah virus yang sangat biasa menjangkiti saluran pernafasan, terutamanya untuk bayi dan kanak-kanak kecil. Walaupun ramai kanak-kanak dijangkiti oleh virus ni dengan cuma tanda-tanda yang sederhana seperti sesama. Tetapi, ada segelintir kanak-kanak boleh mendapat tanda-tanda yang sangat serius. Baru-baru ni, saya baru merawat seorang bayi cuma berumur 10 hari yang dijangkiti oleh RSV. Bayi tersebut datangnya dengan kesukaran pernafasan, kurang minum susu dengan batuk yang teruk. Dia perlukan bantuan pernafasan di hospital saya dan rawatan. Hampir 2 minggu bayi tinggal di hospital mendapat rawatan dan saya amat bersyukur bayi boleh discharge dengan baik selepas menerima rawatan. RSV ini bukanlah virus yang baru di Malaysia. Ia boleh berjangkit sepanjang tahun di Malaysia tanpa mengira musim yang tertentu. Golongan yang berisiko tinggi untuk RSV infection adalah termasuk: pertama, bayi yang bawah umur 6 bulan. Kedua, bayi yang dilahirkan pramatang. Ketiga, kanak-kanak yang mengalami masalah paru-paru atau jantung berlubang. Keempat, kepada warga emas ataupun golongan individu yang mempunyai imuniti yang rendah. Tanda-tanda RSV infection adalah seperti batuk, sesama, demam, gangguan pernafasan, dan bayi itu mungkin kurang minum dan menjadi lemah atau letih. Anda perlu segera membawa anak anda jumpa doktor jikalau melihat tanda-tanda sesak nafas seperti kadar pernafasan yang laju. Kedua, nampak dadanya bergerak berombak ataupun nampak lekuk di bahagian dada. Ketiga, kelihatan biru atau ungu dekat bahagian bibir, itu menunjukkan kekurangan oksigen. Keempat, jikalau anak lemah dan letih. Langkah-langkah yang anda boleh ambil untuk mengurangkan risiko RSV terhadap anak-anak kita ialah: pertama, cuci tangan dengan kerap. Kedua, memakai pelitup muka jikalau penjaga atau ibu bapa kurang sihat. Ketiga, elakkan anak had ke tempat orang ramai atau sesak. Keempat, mengurangkan pendedahan anak kepada orang yang sakit. Saya harap perkongsian RSV ini bermanfaat kepada anda semua. Next video, saya akan share lebih mengenai RSV vaksin yang banyak diperkatakan sekarang. Jangan lupa follow video saya yang akan datang. Sekian, terima kasih.